Tak juga. Ada juga negeri-negeri yang kita rasa macam selek contoh. Kebanyakannya daripada mana? Maksudnya for sure Mbak Rahma sendiri ada statistik kan? Boleh tanya ke? Tapi tak boleh tapi tak boleh didedahkan lah daripada mana. Yelah, Maksudnya kalau secara umumnya daripada serata Malaysia. masuk Sabah Sarawak sekali. Setakat ni Sabah Sarawak macam tak ada. Semenanjung ni. Utara Luar Malaysia tiada. Sekarang tak ada. Kita ambil yang dalam Malaysia je. Sebab kalau luar Malaysia macam payah juga dari sudut tata cara pengurusan dia tu kan. So setakat ni banyaknya tu tak boleh, kalau tak boleh nak cakap KL kot sebab KL social. Tak juga. Ada juga negeri-negeri yang kita rasa macam selek contoh. Jangan. Contoh tapi tak pun negeri-negeri yang maksudnya kita tak boleh nak judge dah sekarang sebabnya unexpected. Dia macam tak sangka lah dari negeri ni. Tiba-tiba faham paling ramai ya. Kan?